Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Okey ya, pada hari ini saya ingin kongsi sedikit ataupun ingin mempromosi sites rasmi sektor pendidikan khas. Site rasmi sektor pendidikan khas boleh diakses melalui alamat sites.google.com/moi.gov.my/sektor pendidikan khas Kedah/utama. Terdapat beberapa page yang kita masukkan di dalam sites sektor pendidikan khas ini. Okey, yang pertamanya page utama. Dalam page utama kita masukkan sedikit info-info serta ucapan-ucapan yang dihasilkan untuk bahan warga pendidikan. Okey, dalam ini juga ada senarai pegawai di sektor pendidikan khas, tata fungsi sektor pendidikan khas, pegawai-pegawai di unit pendidikan khas, pejabat pendidikan daerah, tata fungsi bagi unit pendidikan khas di PPD. Okey, dan di sini juga memuatkan pautan untuk tuan-tuan dan puan-puan warga pendidikan untuk akses ke channel WhatsApp info pendidikan khas, Google Space berkaitan dengan pendidikan khas iaitu untuk GPK, guru penyelaras, dan juga untuk guru pendidikan khas dan kita muatkan juga beberapa infografik lah. Okey, page yang kedua kita masukkan berkaitan dengan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK yang beroperasi di Merbuk. Okey, di dalam ini juga ada pautan untuk orang ramai menempah perkhidmatan untuk mendapatkan perkhidmatan di 3PK lah, dan ada nombor telefon yang boleh dihubungi. Okey, di page rujukan kita masukkan buku-buku panduan yang penting untuk kegunaan dalam pengurusan sektor pendidikan khas. Begitu juga dalam kurikulum pengurusan PBS PBD iaitu SPI SPI yang berkenaan. Dalam ini juga ada kit simulasi jadual waktu yang mana boleh digunakan untuk menentukan bilangan waktu bagi setiap mata pelajaran, repositori BPK untuk guru-guru mendapatkan DSKP dan juga template pelaporan PBD. Terdapat juga buku-buku untuk berkaitan dengan PBD dan juga PBS, dan juga terdapat dokumen prasekolah untuk kurikulum 2027. Kita ada juga playlist untuk guru-guru kita belajar ataupun mengikuti input-input berkaitan dengan PBD. Okey, terdapat juga panduan panduan-panduan berkaitan dengan projek pembangunan dan peralatan sokongan lah yang boleh dirujuk. Terdapat juga senarai semok untuk kemudahan mesra OKU. Okey, dan kita masukkan juga pelbagai link lah yang boleh diakses untuk tuan-tuan mendapatkan bahan-bahan berkaitan dengan PDP, berkaitan dengan modul dan sebagainya lah. Okey, kita juga menyediakan page untuk mendapatkan sumber bahan PDP yang disediakan oleh pelbagai pihak lah. Okey, page seterusnya kita memuatkan bahan-bahan ataupun sites yang boleh diakses lah berkaitan dengan kursus yang kita anjurkan sekiranya cikgu-cikgu ingin mendapatkan apa-apa bahan kursus dan bengkel yang kita telah laksanakan sebelum ini, jadi bolehlah akses ke laman inilah. Okey, kita ada juga laman naratif pendidikan khas. Okey, sekiranya pihak warga pendidikan ingin berkongsi naratif,
Bolehlah menghubungi kami di sektor pendidikan khas untuk kita muatkan cerita-cerita menarik di sekolah, PPD dan sebagainya. Ya. Selain itu juga kita ada page foto, video aktiviti yang kita laksanakanlah bagi setiap tahun. Jadi sekiranya guru-guru, warga pendidikan yang pernah terlibat dengan program kita di sektor pendidikan khas, bolehlah akses ke page ini untuk mendapatkan gambar-gambar ataupun foto-foto semasa aktiviti berkenaan dijalankanlah. Ya. Jadi saya berharap agar tuan-tuan, cikgu-cikgu, warga pendidikan, ibu bapa, waris, murid-murid bolehlah save laman site rasmi ini di komputer ataupun gadget tuan-tuan dan puan-puan lah. Boleh create bookmark di komputer ataupun boleh add to desktop di telefon anda lah supaya mudah diakses pada masa hadapan. Okey, semoga usaha kami sektor pendidikan khas menyediakan sites ini dan memberi manfaat kepada seluruh warga pendidikan. Berkunjunglah ke site rasmi sektor pendidikan khas. Terima kasih.